Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live Datin Seri Syahidah, isteri kepada usahawan Datuk Seri Alif Shukri. Dalam live tersebut, Datin Seri Syahidah ada meluahkan sedikit rasa geram terhadap suaminya yang menjual pokok hiasan di rumah mereka. Malah, Datin Seri Syahidah turut mengatakan sebelum ini ada menasihati suaminya agar jangan menjual barang yang bukan-bukan. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Dia mas seronok menjual pokok tu. Kan, macam tak ada benda lain nak jual. Punya banyak produk, pokok juga nak dijualnya, kenapa? Kan? Dapat cepat dia dapat janji. Korang, nama dia Ananas, kau cek dekat nursery Ananas. So, korang cek, aku tak boleh bagi semula sayang, anak-anak dia je lah aku bagi. Kalau kecil, aku bagi 2 tau. Kalau aku bagi macam ni, kalau kecil aku akan bagi 2. Sebelah sana lagi. Nanti aku carutkanlah dia. Datuk dah tunjuk pokok lagi tak apa, dia tunggu aku, dia balik rumah siap dia. Aku tengah live, tunggu dia balik rumah. Dia memang suka jual pokok. Aku dah cakap dengan dia, kan? Jangan meniaga yang bukan-bukan. Dulu dia jual jeruk mangga, lepas tu kan dia jual pokok nanas pula. Lah, nanas madu dia tu kan, aku tak nak. Papa ni korang, dia sejenis yang memang hidup dia dengan pokok okey. Dia kalau dia tengok pokok, hidup jadi tenang. Sebab tu kadang-kadang aku kan, walaupun aku mudi-mudi dengan dia, tapi aku bagi tengok pokok. Sebab itulah dia punya terapi. Dia memang suka. Kau tak nak cerita tak dulu? Nak cerita tau. Ni tak tahulah, berdosa lah. Ya Allah, berdosa. Memang dosa kita cerita. Dulu tau, masa kita baru kahwin, duit tak ada. Nak beli pokok tak ada duit. Kau tahu tak dia suruh aku buat apa? Dia bagi aku pisau. Dia berhentikan aku tepi jalan. Dia bongok tau dia ni. Okay? Dia bagi aku pisau. Lepas tu dia berhentikan aku tepi jalan. Dia suruh aku potong pokok kat tepi jalan tu. Betul-betul pandai baling batu sendiri tangan. Aku jadi mangsa. You potong yang tu. Tak pandai potong, you potong. Kenapa kau tak pergi potong? Kau suruh aku yang potong. Kenapa? Sebab kau malu kan? Aku ni potong, aku ni pula kan. Aku ni pula kawan-kawan baru kahwin, menghormati lelaki, menghormati suami. Kawan-kawan nak jadi sisa solehah, aku pun turun lah muka tu lengah, aku tutupkan tudung kan. Aku potonglah pokok tu. Kan dia berbatang kan. Aku potong pokok tu bagi kat dia tanam. Dia ambil pokok tepi jalan tau. Ya, itulah pelari. Masa tu kahwin, umur dia 20 tahun, aku 22. Dia penting, dia tak ada duit nak beli pokok. Aku jadi mangsa pergi keratkan pokok dia. Kau tanya dia, Datin kata dulu masa baru kahwin, Datuk suruh Datin pergi kerat pokok tepi jalan dan tanam kat rumah. Memang perangai sampai sekarang tak berubah ya. Lepas tu satu. Yang kedua, ada satu nursery tu terbiar tau. Nursery tu terbiar, dah terbiar lah. Dah macam dah tumbuh-tumbuh hutan lah nursery tu kan. Banyak pokok-pokok dalam tu pula. Dia suruh aku masuk juga ambil pokok dalam tu. Tapi dulu kan kita muda-muda tak bahas sekarang ni. Tak buat dah berdosa kan. Walaupun tak ada orang punya kan. Tapi berdosa lah kita kan mengambil dekat yang bukan milik kita. Tapi itulah dia. Ya Allah Tuhan ku ampunkan aku kejahilan aku ya Allah. Lalu kalau semayang kan aku tak tahu siapa tuan dia. Aku pernah masuk nursery yang terbengkalai ni, ambil pokok dia kan. Mudah-mudahan diampunkanlah, dihalalkanlah pokok-pokok yang aku ambil. Sebab dalam dulu kat tepi jalan tu, kalau you perasan dekat Sungai Pelong, Sungai Buloh tu, ada satu nursery tu dia terbiar tau. Memang terbiar, macam dah tumbuh-tumbuh hutan rimba kan. Tapi dalam tu banyak pokok-pokok. Jadi sayang macam. Lepas tu dia suruh kita orang lelaki bini, dek bawa lah kereta, dia ambil pokok dalam tu dek. Kan tak tahu tak sampai sekarang terbiar. Sampai sekarang di situ terbiar. Tak tahu dah sampai tak ada nak masuk dah. Jadi mama ni kan dulu tak tahu, kita kan muda-muda tak faham lah korang halal haram ni kan. Kita fikir tak ada orang punya terbiar, kita pun ambil. Lepas tu sekarang ni dah besar tu bangka ni tahulah kan. Jadi selalu ya Allah, kalau doa semayang kan, siapa punya tanah tu punya pokok tu, ampunkanlah dosa aku kan, halalkanlah pokok-pokok yang aku rembat tu. Macam tu. Ya, dia pandai, dia suruh aku rembat pokok dia tak rembat. Dia suruh aku yang rembat pokok dia.